Nabi SAW kata, kalau manusia tidak begitu, Allah akan jadikan makhluk lain yang buat dosa, minta ampun kepada Allah. Maknanya, nama kata manusia ni mesti ada kesilapan. Maka Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata, innal abda idza akhta'a khati'ah. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia buat satu salah, dia buat satu silap, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Allah titik satu titik hitam di hati dia. Fa idza huwa nazak, apabila dia stop daripada buat salah itu, wastaghfara, dia istighfar, minta ampun kepada Allah, wa taba, dia bertaubat kepada Allah atas silap dia, suqila qalbu, Allah bersihkan balik hati dia. Buat salah itu normal, tetapi bertaubat itu yang Allah nak. Bila dia bertaubat kepada Allah, suqila qalbuh, Allah padam balik titik hitam itu, Allah bersihkan hati dia daripada titik hitam itu. Wa in ada, kalau dia repeat lagi, dia buat lagi dosa yang dia buat tadi, zida fiha,